Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, terutama sekali nikmat Islam dan juga nikmat iman. Fa insyaallah kita akan mendengarkan ataupun membaca bersama-sama sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan harapan kita semakin cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan meneruskan di dalam bacaan sirah kita insyaAllah, yang mana kita masih di dalam bab tentang peperangan Uhud, yang mana minggu lepas kita telah mendengarkan, kita telah membicarakan tentang kekecohan setelah tentera-tentera pemanah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menetap di tempat mereka masing-masing. Dan insya-Allah kita akan teruskan dengan beliau. Penulis mengatakan tentang pertempuran sengit di sekitar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa kumpulan-kumpulan tentera Islam yang lain sedang dikepung hebat oleh tentera musyrikin, di pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula sedang berlaku pertempuran yang sengit. Telah dinyatakan bahawa semasa tentera musyrikin memulakan operasi pengepungan yang ada bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanyalah 9 orang sahabat. Namun apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil tentera Islam dengan katanya, "Kemari kepadaku, akulah Rasulullah," kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didengari oleh tentera musyrikin. Jadi lantas mereka beramai-ramai segera datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum sempat seseorang pun tentera Islam berpatah balik ke arah baginda sallallahu alaihi wasallam, lantaran itu terjadilah pertempuran hebat antara tentera musyrikin dengan 9 orang sahabat yang bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Dan di situ ternyata betapa tingginya semangat pengorbanan dan keperwiraan yang ditonjolkan oleh mereka, iaitu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim beliau meriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik
radhiyallahu taala anhu bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berada bersama-sama 7 orang sahabat Ansar dan 2 orang sahabat daripada Quraisy. Jadi jumlahnya 9. Tatkala orang musyrikin semakin dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang dapat menghalang kemarahan mereka ini daripada kami, maka baginya syurga. Ini kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang boleh menghalang daripada musuh itu datang, maka dia mendapatkan syurga. Atau dia akan menjadi temanku di syurga. Lantas tampillah salah seorang Ansar yang berjuang sehingga terkorban. Dan tentera musyrikin terus menghampiri, makin dekat dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka terus menerus seorang demi seorang laki-laki Ansar yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mempertahankan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya kesemua daripada mereka, iaitu seramai 7 orang daripada kaum Ansar, gugur, iaitu terkorban apabila mereka menghadap orang-orang musyrikin. Jadi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kedua orang sahabat Quraisy. Kan tadi ada 9 bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang 7 itu daripada kaum Ansar, itu terkorban sudah. Tinggal 2 daripada sahabat daripada Quraisy, yang bermaksud Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, sesungguhnya kita orang Quraisy tidak dapat melindungi sahabat-sahabat kita ini orang Ansar. Yang terakhir daripada 7 orang Ansar yang terkorban itu ialah Umarah bin Yazid bin As-Sakan. Dia berjuang bermati-matian sehinggalah akhirnya rebah, yang disebabkan luka yang terlalu banyak. Setelah Ibn As-Sakan gugur, tinggallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama 2 sahabat Quraisy. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim ada menyebut sebuah hadis yang bersumberkan daripada Abu Uthman. Tidak tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebahagian hari tersebut yang berjuang pada hari itu, melainkan Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhum. Jadi waktu itu merupakan saat yang paling genting dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaliknya, ia adalah perjuangan, ia adalah peluang keemasan bagi orang musyrikin. Mereka tidak mungkin mahu melepaskan peluang yang ditunggu-tunggu selama ini untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lantaran itu mereka menumpukan serangan ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sangat nikat mahu menghabiskan riwayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utbah bin Abi Waqqas memanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenai sebahagian muka baginda sallallahu alaihi wasallam sehinggalah cedera gigi hadapan kiri dan kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara bibir bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luka.
Jadi siapa yang memanah? Utbah bin Abi Waqqas. Yang memanah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Abdullah bin Shihab Az-Zuhri lalu memukul dahinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga luka. Seorang pahlawan yang bengis, yang berkuda, yang menunggang kuda, yaitu Abdullah Qamiyah, iaitu memukul bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedangnya, dengan pukulan yang keras. Akibat pukulan tersebut, Rasulullah SAW mengadu kesakitan lebih daripada sebulan lamanya. Jadi akan tetapi Abdullah tidak berjaya memecahkan 2 lapis baju besi yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dipukulnya di bahagian pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pukulan yang sama kerasnya seperti pukulan yang pertama, sehingga menyebabkan 2 manik besi tertusuk ke dalam pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah berkata, ambil kau, katanya. Aku ini anak jantan Qamiyah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengesat darahnya berkata, akmakallahu, iaitu semoga kamu dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih yang menyebut bahawa gigi depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu patah. Dan kepala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam luka. Sambil mengesat darah di kepalanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, bagaimanakah dapat berjaya kaum yang melakukan wajah Nabi mereka dan mematahkan gigi serinya, sedangkan dia menyeru mereka kepada agama Allah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Laisa laka minal amri syai'un. Engkau tidak berhak sedikit pun, wahai Muhammad, dalam urusan orang kafir. Aw yatuba alaihim, sama ada dia menerima taubat mereka, aw yu'adzibahum, ataupun dia menyiksa mereka, fa innahum zalimun, kerana sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Dalam riwayat Al-Imam Tabarani menyebutkan, Imam Tabarani menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari itu, telah sangat bersangatlah murka Allah Subhanahu wa taala kepada kaum yang mendarahi wajah Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sebentar dan kemudian berdoa, ya Allah, ampunkanlah kaumku kerana mereka tidak mengetahui. Begitu juga hadis yang tersebut dalam Sahih Muslim menyebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuhanku, ampunkanlah kaumku kerana mereka tidak mengetahui. Dalam kitab Asy-Syifa oleh Al-Qadhi Iyad menyebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku
kerana mereka tidak mengetahui. Tidak syak lagi, kata beliau, penulis, bahawa orang musyrikin benar-benar mensasarkan pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dua orang sahabat Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah, bangun mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kepewiraan yang luar biasa. Mereka berjuang dengan keberanian yang tidak ada tolak bandingnya. Walaupun mereka hanya berdua, mereka tidak memberikan ruang untuk tentera musyrikin mencapai hasrat dan cita-cita buruk mereka, iaitu mereka berdua adalah pemanah Arab yang paling mahir kerana melepaskan anak-anak panah sehingga berjaya menahan kumpulan tentera musyrikin dari dapat sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu memasangkan anak panah ke busuh sambil berkata, "Panahlah tebusanmu bapa dan ibuku." Bukti tingginya penghormatan terhadap Sa'ad ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebut ibu dan bapanya serentak, kecuali kepada Sa'ad sahaja. Jadi mengenai Talha bin Ubaidillah pula, An-Nasa'i telah meriwayatkan sebuah hadis daripada Jabir perihal perkumpulan orang musyrikin di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang bersama-sama sekumpulan sahabat daripada kaum Ansar. Jabir berkata, orang musyrikin telah dapat mengetahui kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa yang akan menentang kaum ini? Jadi Talha menjawab, saya wahai Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Dijawab oleh Talha bin Ubaidillah. Kemudian Jabir menceritakan bagaimana orang Ansar yang tampil ke hadapan untuk mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka terkorban seorang demi seorang. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini melalui hadis riwayat Imam Muslim. Apabila semua orang Ansar itu terbunuh, tampillah Talha bin Ubaidillah. Jabir berkata, kemudian Talha berjuang menentang 11 orang musyrikin, sehingga tangannya ditetak, lalu putus jari-jari Talha bin Ubaidillah itu terputus. Lantas dia berkata, baik mendengarkan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, kalau kamu mengatakan bismillah dengan nama Allah, niscaya malaikat akan mengangkat kamu, sedang mereka hanya dapat memerhatikan sahaja. Kemudian Allah menolak golongan musyrikin itu. Jadi dalam kitab Al-Iklil, Al-Hakim meriwayatkan bahawa pada hari peperangan Uhud, Talha bin Ubaidillah itu mengalami 36 ataupun 35 luka dan jari-jari beliau terputus, iaitu jari telunjuk dan yang berikutnya. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan daripada Qais bin Abi Hazim, katanya, aku melihat tangan Talha yang lumpuh kerana mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari peperangan Uhud. Al-Imam Tirmizi meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda mengenai Talha pada hari peperangan Uhud. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mau melihat orang syahid yang masih berjalan di atas muka bumi ini, maka lihatlah kepada Talha bin Ubaidillah. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Daud At-Tailasi meriwayatkan hadis
daripada Aisyah radhiyallahu taala anha yang berkata, apabila Abu Bakar terkenang hari peperangan Uhud, beliau berkata, hari ini semuanya milik Talha. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu juga menyebut mengenai Talha dalam bait-bait syairnya yang bermakna, wahai Talha bin Ubaidillah, patut benarlah engkau mendapat syurga dan menempah mata air yang memancar. Pada saat-saat yang amat mencemaskan itu, Allah menurunkan pertolongan, yaitu pertolongan ghaib. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim menyebutkan hadis yang diriwayatkan daripada Sa'ad. Katanya, pada peperangan Uhud aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dua orang laki-laki yang berjuang mempertahankan mereka dan mempertahankannya. Jadi mereka memakai pakaian yang putih, berjuang dengan hebat sekali. Aku tidak pernah melihat mereka berdua sebelum dan selepas itu. Salah satu riwayat menyebutkan bahawa itulah Jibril dan Mikail. Jadi kejadian-kejadian yang disebut ini berlaku begitu pantas dalam beberapa detik sahaja. Jadi jika keadaan yang berlaku itu mengambil masa yang lama, tentulah para sahabat ternama yang berada di barisan hadapan tentera Islam semasa peperangan sedang berlangsung dan melihat apa yang berlaku serta mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersegera menuju ke arah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya baginda sallallahu alaihi wasallam tidak ditimpa sebarang keburukan yang tidak disenangi. Sebaliknya, apabila sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mendapati baginda sallallahu alaihi wasallam telah pun mengalami luka-luka seperti yang tadi sudah disebutkan. Jadi 6 orang Ansar terkorban dan yang ketujuh mengalami luka parah, sementara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Talha bin Ubaidillah sedang bertungkus lumus berjuang. Apabila sampai mereka membuat pagar di sekeliling baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senjata dan tubuh mereka untuk melindungi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka lindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada pasukan dan serangan musuh dengan perlindungan yang ketat. Dalam kalangan mereka, orang yang pertama sampai ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa bersembunyi di dalam gua, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ibn Hibban meriwayatkan dalam hadis yang sahih daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha yang berkata, Abu Bakar Siddiq berkata, pada hari perang Uhud, tatkala semua orang berjauhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akulah orang yang pertama yang dapat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sampai aku lihat hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki yang sedang berjuang untuk mempertahankan baginda sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, pertahankan wahai Talha, aku pertaruhkan untukmu ibu dan bapaku, kata Sayyidina Abu Bakar. Pertahankanlah wahai Talha, aku pertaruhkan untukmu ibu dan bapaku. Dalam pada itu tiba-tiba Ubaidah bin Jarrah telah sampai kepadaku bergegas-gegas. Dia lari dengan pantas bagaikan burung yang terbang hingga sampai dekatku. Lalu kami sama-sama menerpa menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampailah
Sampainya di sana, kami dapati Talha berada bersama ataupun di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang terbujur, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, awasilah saudaramu, sesungguhnya telah wajib syurga baginya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dipanah pada pipinya, sehingga menyebabkan 2 manik baju besi pada pipinya masuk ke dalam pipi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi itulah disebutkan. Lantas aku berusaha untuk mengeluarkan manik tersebut daripada pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu manik daripada baju besi itu termasuk dalam pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar cuba untuk mengeluarkan manik yang termasuk dalam pipi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Abu Ubaidah berkata, aku rayu kepadamu, demi Allah, biarkanlah aku yang melakukannya. Kata Abu Ubaidah. Jadi lalu Abu Ubaidah mengambil manik itu dengan mulutnya, sambil mengusap perlahan-lahan kerana tidak mahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sakit. Kemudian ditariknya manik itu dengan hati-hati, dengan penuh cermat, dengan mulutnya, hingga menyebabkan sebatang gigi serinya patah. Jadi sebab nak keluarkan manik yang termasuk dalam pipi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu menggunakan giginya, dan giginya patah. Kemudian aku, iaitu Abu Bakar, pula pula cuba untuk menanggalkan manik yang satu lagi, tetapi Abu Ubaidah berkata, aku rayu kepadamu, demi kerana Allah, biarkanlah aku yang melakukannya. Jadi lalu disedutnya manik itu dengan mulutnya dengan cermat sekali, sehingga berjaya ditarik keluar dan menyebabkan gigi serinya yang satu lagi patah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, awasilah saudaramu, sesungguhnya telah wajib syurga untuknya. Kami pun datang kepada Talha untuk merawatnya. Dia telah mengalami lebih 10 daripada pukulan. Ini menunjukkan betapa tingginya pengorbanan Talha bin Ubaidillah dalam perjuangan beliau pada hari tersebut. Pada saat-saat genting itu datanglah sekumpulan tentera Islam, iaitu mengurumuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kalangan mereka ialah Abu Dujana, Mus'ab bin Umair, Ali bin Abi Talib, Sahal bin Hanif, Malik bin Sinan, iaitu bapa daripada Abu Sa'ad Al-Khudri, Ummu Umarah, Nusaybah binti Ka'ab Al-Mazaniyah, Qatadah bin An-Nu'man, Umar bin Al-Khattab, Hatib bin Abi Baltah, dan Abu Talha. Jadi itulah pengorbanan daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل هلالا دائما وأخل أتكيا علماء نهض بالخير ونكف كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك الأيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.